Bangun ni. Ni langgar ke bila langgar ni? Allah, kesiannya ye. Allah. Kesian. Ye, bangun ni. Kena langgar. Ni bangun ni. Kita ni kucing aku ni kena langgar. Pagi-pagi kita nak siap dah. Dah settle semua kerja kita baru nak siap. Lepas tu dengar kakak kita WhatsApp. Dia WhatsApp kata kucing kita kena langgar kat tengah jalan. Kakak kita letak kat ni tempat duduk ni. Ini mak dia ni. Mak dia hidup anak dia, kesian dia. Sebelum tu kan mak dia tidur dengan dia dekat dalam pasu bunga. Ini kita pegang perut dia macam masih bergerak lagi lah. Sebab dia baru mati. Ini Angeline dengan tu Michael Pollan. Ya, musim menawan lah tu. Ini manis, kaki dia hitam ah. Dia kena kucing manis tak, ini kena gaduh. Ini Abu, ini Shakira, ini Abu Ataturk, ini Abu Doti. Ini kesan darah, kesian kena langgar tengah jalan. Kita sebelum kita nak masuk rumah tu, kita nak bersiap tu, dia memang duduk kat tepi tu, tepi jalan tu. Lepas tu dia tenung kita akhir sekali lah, kesian dia. Lepas tu ni kita pun keluar lah. Kita jaga kucing ni, jangan main nanti kalau langgar susah hati. Kita pun keluar lah. Cuaca pun panas, kita pun keluar pergi pasar. Adalah cari barang. Lepas tu ni kita pergi bayar hutang PTN. Kucing gawat se. Tu masker tu bagus tau. Pernah pakai. Tengok-tengok barang, cuci mata. Nak ambil Scott Emotion ke adik kucing tu. Ini kita tengok. Lepas tu ni jalan keluar daripada pasar tu. Banyak burung merpati ni, rebus sedap ni. Seronok kacau dia orang. Lepas tu ni ada kedai baru kat Metro Point. Tapi barangnya mahal-mahal lah. Tak ada mahal juga, standard dah. Ini topi beret cantik, topi beret. Tapi harga dia mahal. RM25. Ini apa? Squishy benda tak. Ini magnet. So kita ni gatal lah, sakit tekak. Bukan sakit tekak dah baik, dah batuk. Bila batuk pun suara pun lain juga. Jadi ni kita ingat BABI bukan. Kita patung apa? Kita Usha bag. Tengok harga dia RM49.90. Lepas tu kita pergi DIY. Nak cari kepala charger. Kepala charger kita charge dia tak naik-naik. Rupanya kepala charger rosak. Ini kita tengok. Kita beli masker. Sebab sekarang kan musim influenza A. Dia menyerang budak-budak, orang tua, orang sakit. So, kita balik, kita beli ais kat Speedmart. Lepas tu kita tengok. Yuk kita tegur-tegur kucing kita. Ni Abu. Nganga mulut. Ini kita sempat beli kat kedai RM2. Kita memang cukup-cukup duit ni. Lepas kita dah settle semua kerja, kita cangkul tanah, tanam adik cinca. Kesian mak dia tengok pak tu. Akhir dia tidur dengan budak ni, anak-anak.